Okay guys, hari ni kita nak unboxing TV baru. Sebab TV ni dah 8 tahun tau. Yang ni TV Sony. Kita beli tahun 2016 rasanya kita beli. Lama ni, 2016, 2015. Tiba-tiba dia tak menyala. So, yang ni TV baru daripada Samsung. Okay, kita buka dulu. TV yang ni kita dah tukar dia punya adapter semua tau. Adapter kita dah beli adapter dia juga, tapi masih lagi tak boleh kan. Masih lagi tak boleh. Kita dah beli yang ni. Yang ni cost lebih kurang RM16. So tak boleh. So kita belilah TV baru. Supaya yang ni untuk ruang yang kecil kan. Kita tu tengok kat dapur. Okey, mari kita unboxing. Macam mana cara mudah dia. Yang ni keluaran 2025 4K. Lepas tu yang ni Samsung ni. Yang ni 4K. Banyak review kata okey. Kita beli dekat Shopee. Masa dia buat live lah, lebih kurang harga asal dia 2000 lebih, tapi kita dapat dalam 1600 macam tu kot. Siap penghantaran lagi. Yang ni kena ada. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dia bagi, kita ada remote. Ini dia bagi remote. Okay, dia bagi remote. Nanti kita boleh guna remote yang kat depan juga ni. Kita dah beli waranti tambahan. Apa yang kita nak tengok dalam ni? Yang ni kaki dia. Dia bagi kaki sekali. Apa kita nak hang? Yang ni 43 inch. Yang ni 40 inch. Hiap! Alright, sekejap. Tengok. Penggunaan elektrik dia macam biasa lah, 3 bintang. Kalau LG mungkin 5 bintang. So yang belakang ni, kita buka TV atas tu, kita kena tampal kat sini. Bukan tampal lah, skru, kena skru. So kita tengok port dia. Dia ada port USB lah. Ni port USB. Dia ada 3 port. Apa lagi sebelah sini? Ni button. Tapi TV ni memang ringan lah. Ringan sangat. Jom kita tengok sama ada dia boleh tak buka yang ni. Guys, tengok ni. Kalau kita buka yang atas, jatuh lah dia. Selamat. So TV yang lama dia bagi yang ni yang ni dengan ni. So sekarang ni TV yang baru ni kita pun kena pasang tu juga. Tapi rasanya dia ada bagi lah. Dia ada bagi ni. Oh my god. Ni terus boleh ke skru? Dia tak muat lah skru dia. Nampak ni guys. Skru dia pendek. So dia tak boleh gantung. Yang ni contoh yang ni kan. Yang ni dia kena buka pakai apa tu? Plier. Ni boleh. Sebab ni tak boleh masuk. Ni tak boleh masuk. Kalau skru ni kita guna, dia tak boleh masuk kan. Dia ngam-ngam kan. Nampak? Boleh jatuh kan. So tak apa. Kalau dia tak boleh masuk, kita kena dia tak cukup panjang kan. So kita kena beli skru ni dulu. Okay guys, kita dah dapat washer dengan apa? Dengan ni skru. Let's go.
RM4 je, RM4. Kita pasang dulu. Nak pasang tak boleh record ni, tak ada orang nak pegang. Oh. Okey. TV lama kita simpan balik. Ni. First kali kita pergi setting Samsung TV 668. So apa yang disuruh kita buat? Kita start. Semua dah. Okay. So kita cari kita punya Wi-Fi. Okay, kita dengar sound dia. Wi-Fi dah on. Kids video, okay. Cantik. Okay guys. Clear lah. Okay. Okay guys, sampai di sini saja. Terima kasih. Jangan lupa apa benda? Subscribe, like and share. Okay. Muah kawan-kawan. Dia baru balik sekolah ni. Hari first day sekolah kan. Macam mana sekolah? Okay tak? Best tak? Best. Alright. Nanti suruh Cikgu Suri ke subscribe, okay? Let's go.